Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua penonton setia TVPSS Seri Bitara Channel. Saya, Putri Arish, kembali lagi bersama anda dalam segmen yang penuh dengan keceriaan dan pengalaman menarik. Hari ini kami akan membawa anda ke satu tempat yang sangat meriah, penuh warna-warni dan pastinya membuatkan anda rasa lapar. Ya, betul. Kita akan ke pasar. Di pasar, kita boleh jumpa pelbagai jenis makanan tradisional, buah-buahan segar, sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita terus ke lokasi bersama wartawan kita, Nur Airahani. Pasar ini dikenali sebagai Pasar Besar Wakaf Baru yang terletak di Tumpat, Kelantan. Ia merupakan salah satu pasar yang terkenal dalam kalangan penduduk tempatan kerana menawarkan pelbagai barangan segar seperti ikan, sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Hai semua, saya Nur Airahani melaporkan secara langsung dari Pasar Wakaf Baru, Kelantan. Wah, suasana di sini sungguh meriah. Kita boleh dengar suara peniaga, ada macam-macam buahan dan sayur-sayuran. Selain itu, ada orang ramai yang datang membeli belah bersama keluarga. Jom kita dekati beberapa peniaga dan lihat sendiri apa yang menarik di sini. Jom! Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu nama dan apa yang jual di sini? Pakcik nama Wan Husin bin Ahmad. Biasa panggil Abang Sin dan kedai Kadah Abang Sin. Pakcik jual macam-macam nasi. Ayam kampung ada, itik sati ada, macam-macam. Ayam nasi sup, mi celup. Apakah makanan yang pengunjung suka makan di sini? Biasanya nasi sup keting, nasi sup kaki, panggil sup keting pada kaki. Lepas mi celup. Nasi ayam kampung biasa juga kalau agak pengunjung luar ya, biasa nasi ayam kampung, nasi itik sati. Dan jadi popular sikit. Berapa lama dah Pakcik menjual di sini? Pakcik dah lama dah. Buka kedai lagi. Tahun 98. Bila 98. Start buka kedai sini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Nur Airahani dari TVPSS Seri Bitara Channel. Boleh perkenalkan diri? Saya Suhana. Kerap ke Puan datang di kedai ini? Keraplah juga. Apa pandangan Puan terhadap makanan di sini? Makanan kat sini sedaplah bagi saya, memenuhi selera saya lah. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Airahani dari TVPSS Seri Bitara Channel. Boleh perkenalkan diri? Nama Makcik Rosnah Ismail. Pukul berapa Makcik datang untuk membuka kedai ini? Makcik datang untuk membuka gerai ni daripada pukul 6.30 pagi hingga pukul 5.30 petang. Bagaimanakah perniagaan Makcik di sini? Okey ke tak? Buat masa sekarang ni perniagaan Makcik dah slow sangat. Dengan keadaan loan ni tu tak ada orang sangat lah. Terima kasih Puan. Alhamdulillah, sama-sama. Wah, memang seronok pengalaman kita di pasar pada hari ini. Banyak perkara yang kita boleh pelajari dari makanan tradisional hingga kepentingan menyokong peniaga tempatan. Saya Nur Airahani kembali kepada rakan pengacara saya. Terima kasih Nur Airahani atas laporan yang sangat menarik itu. Saya, Putri Arish, mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami di TVPSS Seri Bitara Channel. Jumpa lagi dalam program yang lebih menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.